Eh bang, banyak lah bang. Ya bang, ini set talam kita. Set talam untuk bulan puasa bang. Ya betul, untuk bulan puasa. So kalau macam ni berapa ringgit bang? Kalau macam ni harga dia satu set 80. 80 ada kuih-kuih ada semua. Ya betul. Termasuk air bang? Ya betul. Boleh saya nak satu nak bakar puasa? Boleh abang tunggu dulu, kita bawa yang panas-panas untuk abang. Okey bang, ni set yang bawa dia tadi. Dah siap bang kan? Ya, Panas-panas betul. ikan dia bang. Ya betul. Ada sambal 2, lepas tu yang ni Kita bang? ada daging tetel 1. Okey. Okey, kita ada sayur-sayur, kita ada ulam, Okey. kita ada roti john. Setiap set ni memang dapat sate bang? Ya betul, setiap set kita akan dapat Habis bagi yang sate. sana apa bang? Yang ni kita ada daging salai masak lemak. Oh okey, betul. Kita ada siakap, siakat dengan kita sambal add dia on lah. dengan murtabak sekali. Ini memang dalam set bang? Ya betul, dalam set. Okey bang, dalam set talam kita abang boleh pilih. Oh ada air sekali bang? Ya betul. Air sirap dengan air teh Teh ais. ais, betul. So ini untuk 4 orang ke 5 orang bang? Betul. Bang nak tanya kedai kat mana bang? Kedai kita dekat Asam Pedaya di Bulat, Bukit Okey. Punggol Alai. Bang habis buka setiap hari bang? Ya betul, kita buka setiap hari. Okey. Kita bermula puasa keempat. Puasa keempat. Okey. Lepas tu cuti setiap hari bang? Hari Ahad saja. Ahad saja. Lain-lain tu boleh datang bang? Ya betul. Okey bang, ala-ala abang datang sini kita nak bagi abang try menu ringan kita. Apa Kita dia ada bang? kita ada cukodok, Okey. kita ada lempeng. Sambal dia nampak menarik ya bang? Ya, betul. Okey, boleh bang saya try bang. Terima kasih bang. Okey, sama-sama. Bismillah. Bismillah. Pilih. Bismillah. Bismillah.